Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan selesaikan persamaan ini dengan mencari nilai Y. 2/3 darab dengan Y tambah 4 sama dengan 5/9. Jadi yang pertama sekali kita perlu alihkan 2/3 ke sebelah kanan melepasi sama dengan. Jadi 2/3 ni adalah darab Y tambah 4. Jadi apabila melepasi sama dengan, dia akan menjadi bahagi. Jadi Y tambah 4 sama dengan 5/9 bahagi 2/3. Okey. Jadi macam mana kita selesaikan operasi bahagi pecahan, iaitu dengan cara 5/9 darab. Okey, bahagi ni kita tukar kepada darab. 3 kita ubah kepada jadi pengangka, 2 kita jadikan dia penyebut, jadi 3/2. Okey. Kemudian kita lihat 9 dan 3 kita boleh mudahkan dia. Jadi 9 boleh bahagi dengan 3. Kita bahagikan juga 3 dengan 3, jadi dapat 1. Okey. Jadi Y tambah 4 sama dengan 5 bahagi 3 darab dengan 1/2. Jadi sekarang ni 5 darab dengan 1 kita dapat 5. 3 darab dengan 2 kita dapat 6. Jadi sebenarnya Y tambah 4 sama dengan 5/6. Kita tinggalkan Y di sini, kita alihkan 4 ke sebelah kanan. Jadi apabila kita alihkan 4 ke sebelah kanan, operasi tambah ini menjadi tolak di sebelah kanan. Jadi Y sama dengan 5/6 tolak 4. Okey. 5/6 tolak 4. 4 ini adalah 4/1. Jadi kita boleh cari gandaan sepunya terkecil bagi 6 dan juga 1. Okey. Gandaan sepunya terkecil bagi 6 dan juga 1 adalah, kita boleh ambil penyebut sebagai 6. Jadi Y sama dengan 5/6 tolak 1 ni darab dengan 6. 4 juga darabkan dengan 6. Jadi 4 darab 6 adalah 24. Jadi kita boleh selesaikan 5 tolak dengan 24 adalah Y sama dengan tolak 19/6. Kita jadikan pecahan tak wajar ni kepada pecahan nombor bercampur dengan cara 19 bahagi dengan 6. 6 darab 3, 18. Jadi tolakkan 9 dengan 8, jadi 1. Jadi jawapannya adalah 3, 1/6. Jadi Y adalah tolak 3, 1/6. Jadi setakat itu sahaja jawapannya. Sekian, terima kasih.